Hari ini 20 Ogos 2024, Yayasan Kebajikan Negara Malaysia telah menandatangani nota kerjasama bersama dengan Jabatan Penjara Malaysia untuk berkolaborasi dalam membantu wanita-wanita yang berada di penjara dalam program Wanita Bangkit Bersasar. Dan kita dari YKN, Yayasan Kebajikan Negara, membantu untuk memberikan peralatan untuk mereka meneruskan kehidupan mereka selepas keluar dari penjara. Yang kita mengharapkan akan kita dapat membantu lebih ramai lagi. Jadi ini program yang pertama sekali, julung-julung kali yang kita anjurkan di Malaysia. Ini susulan daripada tahun 2023, YB Menteri KPWKM YB Datuk Seri Hajah Nancy Shukri telah melawat penjara Kajang, dan beliau dapati ramai wanita-wanita yang berada di dalam penjara ini sebenarnya boleh dibantu. Dan daripada hasil lawatan itu jugalah keputusan Jemaah Menteri untuk KPWKM melalui Yayasan Kebajikan Negara bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia. Seramai 10 orang yang terlibat dalam program ini sebagai permulaan, dan program ini akan berterusan pada masa-masa akan datang. Dengan orang bilang kena mulakan kehidupan baru dengan keuangan yang tidak stabil kan. Jadi saya kena berusaha keras sikit lah. Saya buat krepek, saya buat frozen, curry puff, donat, lepas tu biskut-biskut rakyat. Macam setakat ni saya ada hantar dekat UMS, Petronas pun ada, dan tidak sangka ini kan peluang untuk kami, peluang sangat bagus untuk kami. Kami menyediakan tempat penginapan untuk dijadikan penempatan sementara, di mana mereka boleh juga menggunakan tempat ini untuk memulakan pekerjaan daripada bantuan YKN tadi, dan memasarkan produk ni akan dilakukan oleh pihak YKN. Selepas mereka keluar, YKN akan memberi bantuan untuk mereka meneruskan kehidupan dan mencari sumber pendapatan mereka. Kita bantu dulu untuk mereka ditempatkan di sini supaya mereka dapat juga diintegrasikan ke dalam komuniti dan juga menggunakan kemahiran yang mereka ada. Produk-produk yang dihasilkan oleh penjara wanita ini kita pasarkan melalui kios kasih YKN. YKN juga hasil dari temuduga yang dibuat bersama dengan Jabatan Penjara Malaysia, terutamanya di penjara Kota Kinabalu. Kita membantu mereka yang telah mendapatkan latihan untuk mereka mula kehidupan baru dengan berniaga sendiri. Saya juga ingin menzahirkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada YB Datuk Seri Nancy kerana telah menginisiatkan perkara ini, sokongan, bantuan dan juga bimbingan daripada agensi-agensi, khususnya agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, agar dapat meneruskan membantu kami di Jabatan Penjara untuk sama-sama mengembalikan wanita ini kepada fitrah menjadinya wanita, sebagai seorang wanita yang menjadi ibu, yang mana daripada ibu itulah maka lahirnya pemimpin-pemimpin di dunia ini.